kita kena zikir sentiasa, turun nafas kita dengan dia. Kalau kita lalai dia, maknanya kita kurang adab. Allah melihat kita buat tak perasan, takkan kau puang hajau nama kita. Ya. Mana ada satu makhluk yang terlepas dari ta'alluq inkishafil basar was sam'i wal ilmi? Ada? Mana ada? Kullu mawjudah, tiap-tiap benda yang ada ini dia berta'alluq. Mana dalam inkishafil ilmi, terang dalam ilmu Tuhan, inkishafil basar, terang dalam basar, was sam'i. Tiba-tiba kita tak perasan. Sebab mursyid kita, Tuan Abang Mursyid yang kita sambut, khulli wa alam ni. Dia kata apa? Kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Oh, cakap dia tu bisa. Kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Satu. Dan lagi dia kata apa? Kau jangan berani nak lupakan Allah Ta'ala. Ya, kau jangan berani nak lupakan Tuhan. Oh, dia punya cakap ni macam. Ya, ni aulia punya cakap awqa' bin nafs. Dia cakap minan dalam, dia keluar dari dalam. Jatuh awqa'. Lebih jatuh dalam kalbi kita. Sebab apa? Dia bercakap dengan nur, bukan dia bercakap dengan nafsu. Ya, orang-orang ahli billah dia bercakap billah, la bi anfusihim. Dia bercakap dengan Tuhan, bukan dengan diri dia. Ya, dia bercakap di karam dengan Allah Ta'ala. Kita bercakap pula karam dengan nafsu. Itu yang nampak kita hebat, nampak kita handal, nampak aku lebih dan sebagainya. Semua syaitan ini.